Assalamualaikum. Hari ini akak nak masak asam pedas ikan pari. Ikan pari. Kemudian bahan-bahan yang lain seperti cili. Di sana tu kunyit, lengkuas, halia, bawang putih, buah keras, bawang besar, bawang kecil, serai, bunga kantan, belacan. Tu yang lain tu biasalah aksesori dia. Ini daun kesum, kacang bendir, buah tamato. Selain daripada itu, kiranya macam kita perlu sangatlah asam jawa. Itu saja bahan-bahan yang kita perlu ada untuk membuat asam pedas ikan pari. Itu aja. Jadi yang lain-lain tu kalau orang lain punya menu tu dia tambah-tambah tu masing-masing punya cara. Ini cara akak yang mudah, senang, ada di rumah kita sahaja, di sekeliling rumah. Kalau kita rajin tanam, semua ada, boleh dapat. Cili kering masukkan ke semua sekali, sebab cili kering ni dia tak pedas. Dia cuma merah dan cantik aja. Kemudian kita masukkan bawang. Sedaplah kalau kita masuk bahan-bahan ni banyaklah. Jadi hari ni kita nak masukkan ke semua bawang. Bawang besar 2 biji. Okey. Bawang kecil 4 biji. Okey, kemudian bawang putih 5 biji. Rasanya kita blender ni dulu, sebab kita tak boleh blender ke semua sekali dan tak berjalan pula blender kita. Kita blender ni dulu. Ini buah keras. Kemudian kunyit, lengkuas, sikit je lengkuas ni. Kemudian halia pun sikit je. Belacan. Okay, kita nak blender ni. Okey, pertama sekali kita masukkan minyak. Serai. Masukkan bahan yang kita pisah tadi. Masuk semua ya. Okay, asam jawa dia sebegini banyak. Macam tu banyak dia. Okey. Okey, bila kita tengok dia dah pecah minyak dah ni. Tapi kita kena tunggu sikit lagi. Kita masukkan gula geret ataupun gula kabung. Cantik gula ni. Ni betul daripada Melaka ni. Masukkan. Setelah itu kita masukkan juga gula putih. Okey, kita masukkan sikit gula. Okey, 1 sudu, 2 sudu, 3 sudu. Okey dah, cukup 3 sudu. Okay, kita masuk siap-siap ni. Garam belum lagi tau. Kita masuk gula kabung dengan gula. Okey, kita biar dia sampai pecah minyak sekali lagi. Okey, bila kita tengok betul-betul pecah minyak macam ni, bau pun dah tak bau apa, cili dah, dia macam okey, manis bau dia dah. Kita bau gula tadi kan. Okey, sekarang kita masukkan air asam jawa perlahan, sebab ada kita nak buat lagi sekali. Ini yang pertama sekali. Okey. Okey, kita bancuh lagi sekali. Ambil 2 kali. Okey, masukkan sekali lagi. Okey tu. Kacau.
bunga kantan. Kemudian kita masukkan ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni pekat kan? Kita boleh tambah sikit lagi air supaya dia tak pekat sangat. Daun kesum. Bila kita masukkan daun kesum dengan bunga kantan tu, aroma dia lagi sedap. Okey, apa lagi yang kita tak bubuh ni? Kita tak bubuh garam. Bila dia dah masak macam ni sikit, baru kita masukkan garam. Garam tu kita bubuh lambat sedikit supaya 1, 2, 3. Itu dah cukup dah tu. Apa? Kita buat apa lagi? Sayur. Tutup. Okey, tomato ni kita potong 4. Tomato ni biarlah memang kita beli besar, jadi potonglah 4. Tak naklah potong kecil kan jadi hancur pula bila kita masuk dalam juga. Okey, tunggu sekejap sampai sayur kita tu lembut sikit. Setengah orang dia suka crunchy. Tapi kalau orang tua-tua ni dia tak naklah crunchy tu. Alah, maklumlah orang tua kan. Gigi ada tapi tak kuat. Tunggu dia masak sikit sayur dia tu. Tomato last sekali. Okey, bagi masa sikit. 2-3 minit. Bagi masa sikit. Bila kita masuk tu kan, mendidih tu dia dah berhenti, maksudnya kita kena tunggu sampai dia mendidih balik lagi sekali, baru masakan kita tu boleh tahan lama. Asam pedas ikan pari kita sempurna. Tengok, nak kata dia cair tidak, nak kata dia pekat tidak, begitulah keedahnya. Jadi pun dia dah mendidih. Bila kita dah bubuh tomato tu, siaplah masakan kita hari ini. Kepada yang nak mencuba, tengok resipi ni, kita cuba masak untuk keluarga. Okey, kita jumpa lagi di lain-lain masa. Bye. Jangan lupa komen, share dan subscribe. Bye.